Hai, Assalamualaikum semua. So, Fira di sini. Dah lama sangat tak buat video and saya kali ini memilih Bangkalan Balak untuk video saya. Dan topik kita hari ini adalah memancing. So, ini abang saya. Dia akan setting benda ni. Hai, saya Abang Fira. Oh, dia nak campak ke? Sekejap. Alright, so let's go. Come on. So kita guna umpan udang Alright, so dah balik. Agak jauh kita. So di sinilah bermulanya proses penantian, orang kata. Boleh cerita tak dekat sini akan dapat ikan apa kita target? Cepatlah ada buat. Kita target ikan merah. Serius lah ikan merah? Tak kau ni. Habis? Ni dah mati. Ikan lesen, ikan lesen. Ikan lesen? Kerapu merah. So sementara abang dengan bapak saya mancing, saya akan bawa korang explore tiba dekat sini. So dia ada macam batu-batu lah kalau nak tengok gambar ke kan, feeling-feeling. Boleh juga kalau kata nak bawa kemah, nak pasang kemah, kita orang ada pasang kemah. Tapi sebab kita orang punya chalet belakang ni je, so kita tak decide lah nak pasang kemah. Kita orang tak buka pun kemah yang kita orang beli tu. So kalau macam kata mak dengan ayah datang, ayah mancing, mak boleh duduk dalam kemah. Jadi saya nak bawa awak semua jalan-jalan sampai hujung sana. Sebab hujung sana sangat ramai orang. Maybe sebab dia chalet kita orang belakang ni kan, so orang walking distance, they choose to stay there. Tapi kami tak memilih untuk duduk kat situ sebab mesti semua orang dah ambil ikan kat situ. So kita duduklah kat sini. Mesti kat sini tadi ikan yang diambil lagi. Hihi. Pakcik tu lagi advance, dia terus pergi ke depan. Jadi inilah situasinya. Ada yang mancing, ada yang berenang. Detik-detik penantian. Belum. Disebabkan kita mancing tak dapat-dapat, kita minta abang ni, abang otai kita ikatkan perambut. Ikan mulut. So ni teknik dia. Panjang dia kena satu lengan lah. Jadi ikan gelamu boleh, ikan mulut boleh, ikan daun baru kita tadi boleh. Apa? Ikan daun baru. Ikan daun baru. Macam seolah ikan bawal. Macam bawal. Tapi orang panggil dia ikan daun baru. Sebab dia ada bintik-bintik. Kalau bawal dia tak ada bintik. Okey, siap. Hidup lah ni. Oh, kenapa kita minta abang ni ikat kan? Sebab ikan abang ni tangkap dah banyak. Kita masih kosong. Boleh. Oh, potong dua kan? Dah habis tarik dah. Lepas tu?
pegang. Pegang? Lepaskan ikan. Ah. Ini je, tak payah jauh-jauh. Oh. Kat situ pun ada kan? Awak jap, saya nak tangkap gambar. Okay, dah. Kita dah settle mancing petang tadi. And now, turn untuk masak ikan. Let's masak.